Okey, jadi Ryan, tadi kita dah saksikan pertandingan yang sangat sengit. Kumpulan yang hebat-hebat. Okey, hari ni kita nak temu ramah satu kumpulan yang glider dia hampir ke asrama. Betul, mari kita saksikan. Okey, bersama kita antara kumpulan yang terhebat lah. Boleh tanya tak nama siapa? Nama saya Muhammad Irfan Azmi. Nama saya Adam Buzairi. Okey, nama adik siapa? Nama saya Faris Ashraf. Nama saya Muhammad Bashir. Nak tanyalah, macam mana boleh glider ni dah nak sampai ke asrama tadi? Kami mengaplikasikan konsep aerodinamik dan membuat sayuran besar untuk meningkatkan daya angkat. Ui, korang rasa korang boleh menang kan ni? Boleh. Apa perasaan awak bila awak dah baling awak punya glider ni, semua orang sambut? Perasaan saya happy lah. Waktu first tu dah jauh dah. Tapi bila waktu tu semua dah gembira lah, dah happy kan, dah semua dah hijau. Pada sesi yang kedua, kita ada di kawasan Padang. Ryan, Ya, kenapa Rizky? apa kita buat kat sini? Okay, dekat sini kita akan saksikan pelbagai jenis roket. Ada roket slim, ada roket gemuk, ada roket yang malu-malu yang terbang pun ada. Tapi ada satu je kita nak tahu. Okey, siapa paling padu, paling steady, boleh jauh hingga ke bulan? Okey, jom. Sekarang ni, mari kita interview kumpulan Polis Hero. Okey, sebelum tu, mari kita perkenalkan ahli kumpulan mereka. Siapa nama adik? Saya Muhammad Irfan Hakim. Nama saya Lazik. Nama adik siapa? Nama saya Ryan. Nama saya Acap. Okey, Ipan, apa cabaran dan berapa masa korang cuba untuk siapkan roket air ni? So cabaran kami adalah untuk menyiapkan roket ini adalah untuk membeli barang. So kami duduk di asrama. So barang untuk beli roket ni adalah terhad. So kami perlu meminta pertolongan guru untuk menyiapkan roket tersebut. Okey, masa yang kami perlukan untuk menyiapkan roket yang cantik ini hanyalah sebanyak 2 hari sahaja. Okey, apa perasaan adik-adik bila roket adik-adik telah dilancarkan? Okay, mula-mula lepas kita orang sampai kat tempat lancar tu, mula-mula lepas kita orang dah lancarkan tu, kita orang happy sangat dapat lancarkan. Tapi itulah, roket yang kami lancarkan ni tak mencapai sasaran tapi menghampiri sasaran. So kami dah capai ke ranking yang paling atas. Okey, habis sudah seksyen TV kita pada hari ini, mari kita beralih ke seksyen yang seterusnya. Tiga bulan.
So hari ni kita akan interview budak terhadap apa yang dia rasa untuk hari ni. So Dik, apa adik rasa terhadap hari ni? Saya rasa sangat gembira sebab dapat belajar apa perkara yang baru dan ilmu baru, sebab ilmu ni boleh kita kita boleh belajar dalam masa tingkatan 4 dengan lebih senang. Dalam banyak-banyak grup lah adik pergi kan. Grup apa bagi adik yang menarik, so adik macam minat lah terhadap ni? Bagi saya Sepster. Apa? Sepster. Semester tu pasal apa? Sepster tu pasal apa pewangi. Pewangi. So dalam aliran untuk tingkatan 4, adik rasa dia nak ambil apa? Saya nak ambil bahagian kimia. Kimia. So saya tulis lah. So okay, terima kasih kepada siapa nama adik? Nur Naif. Oh, Naif. Okay. Okay, awak hari ni akan nak tanya apa pendapat awak tentang Auris Festival STEM tahun ni? Seronok. Lepas tu buatkan saya rasa macam nak belajar biologi. Awak pula macam mana? Saya pun sama. Saya rasa seronok and macam nanti waktu form 4 nak belajar biologi juga. Okay, daripada rating per 10 awak nak bagi, awak berdua nak bagi berapa? 10 lah. Okay, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum Dik. Waalaikumsalam. Apa perasaan adik terhadap festival STEM 2025 ni? Rasa gembira dan teruja dapat belajar macam-macam pasal sains. Adik rasalah antara semua yang adik pergi, apa yang paling best adik pergi? Bagi saya tekanan air. Kenapa? Sebab kita dapat belajar bagaimana tekanan air berlaku. Adik kalau dah form 4 nanti, adik rasa adik nak ambil aliran apa? Aliran sains tulen. Kenapa? Sebab nak belajar lagi banyak apa tu pasal uji kaji sains. Okay, awak akan nak tanya apa pendapat awak tentang Auris Festival STEM tahun ni? Bagi saya, festival ni sangat bermanfaat untuk kami belajar pada tingkatan 2 ke 3. Lepas tu, dapat hadiah. Ini semua, dapat banyak semua. Lepas tu, festival ni sangat, saya suka sangat festival ni. Lagi suka daripada festival yang lain lah. Okay, saya nak tanya apa yang awak rasa hari ni dekat Auris Carnival STEM tahun ni? Okay. Apa yang saya rasa hari ni sangat best. Banyak yang info-info ataupun maklumat daripada fizik, kimia, bio dengan maths, and budak-budak semua suka. Lepas tu presenter-presenter pun bagus, layanan yang baik and best. Okay, terima kasih. STEM Fest 2025.